senyap je. Tak ada orang ke kena pergi kedai kau ni? Macam mana kedai kau nak kalau kau keras? Atau aku pergi ke dukun je, biar kedai aku famous. Dia banyak orang beli kedai aku ni. Kedai yang gepuk. Yang gepuk mini je. Wah, RM5. Try lah. Cuba try pergi dukun supaya kedai aku famous kan. Bang dukun, aku nak tanya ni, macam mana dah buat kedai laris manis Kau buka je. Cara nak kedai laris manis sangat senang. Pertama-tama kau kena ambil pisang ke rumah Pak Samad dulu. Lepas tu kau curi. Lepas tu kau gantung ke kedai kau. Automatik orang akan beli kedai kau bertahun selama. Percayalah, kedai kau akan famous seumur hidup sampai tua. Dengar tu, ini betul je, tak fake. Rumah pasal macam gangster tertakuti di kampung ni. Ya betul ke? Mana berani aku nak ambil barang dia? Aku dah tanya kau balik, kau nak kaya ke tak? Kalau kau nak kaya, kau mesti ikut peraturan ni. Dengar tu, jadi cepat sebelum terlambat. Okey, ini perintah aku. Kau pergi sekarang sebelum orang ambil dan orang tahu trik aku ni. Dengar tu. Okey abang, aku cuba ambil. Tapi ni kalau ni tak berhasil, aku pergi marah, aku bentak mak kau. Dengar tu. Dengar. Okey, aku okey je. Deal. Kalau tak berhasil, aku kuping aku potong telinga aku. Aku potong telinga aku. Dengar tu. Okey, aku deal. Aku pegang janji kau. Tak berhasil, aku bentak mak kau. Mana orang ni? Aku dah curi pokok dia pun tak ada orang nak beli. Scammer ni. Aku kan semalam kalau kau tipu, dia akan potong telinga dia. Aku mesti pergi rumah dia, biar aku nak bakar rumah dia. Jaga pada betul dah. Apa ni? Dukun tengah bercuti, harap sabar. Wake up.